Pandangan tentang tafsiran batu kuno, dakwaan makhluk asing dan asal-usul kehidupan. Penilaian ringkas, pandangan ini dibina atas logik akal yang sihat, prinsip sebab dan akibat serta menuntut bukti yang kukuh. Ia membezakan dengan jelas antara apa yang munasabah dan apa yang bersifat salah, tafsiran atau fantasi. Teori yang mendakwa kaum Anunnaki atau makhluk asing lain mencipta manusia sebenarnya berpunca daripada salah tafsiran terhadap tulisan dan ukiran pada batu purba. Apa yang sering ditafsirkan itu sebenarnya lebih kepada unsur pemujaan atau ritual masyarakat dahulu, iaitu cara mereka memuja sesuatu yang dianggap agung, bukan catatan sejarah sebenar yang melibatkan makhluk dari angkasa. Jika kita fikir dengan akal yang waras dan logik, dakwaan ini sukar diterima. Sekiranya benar makhluk asing yang memiliki teknologi sangat canggih pernah datang ke bumi untuk mencari sumber atau barang berharga, sudah tentu mereka tidak perlu mencipta makhluk hidup baharu untuk melakukan kerja tersebut. Kemungkinan besar mereka akan membangunkan sistem kecerdasan buatan atau robot yang jauh lebih cekap, tidak memerlukan makanan, udara atau rehat dan boleh dikawal sepenuhnya berbanding mencipta makhluk berdaging yang mempunyai kehendak sendiri. Lebih jelas lagi, tiada sebarang bukti fizikal yang menyokong dakwaan itu. Sehingga kini, tiada serpihan besi, keluli, alat canggih atau sebarang objek luar biasa dijumpai di kawasan tersebut. Malah, struktur dan baki tinggalan yang wujud jelas menunjukkan reka bentuk dan pembinaan zaman purba, bukan ciri-ciri tamadun yang maju dan berteknologi tinggi. Bagi saya, ada had yang tidak boleh dilampaui oleh mana-mana makhluk. Tidak mungkin mana-mana makhluk yang berakal, walau secanggih manapun teknologinya, mampu mencipta makhluk yang berdaging dan berfikir setaraf atau melebihi dirinya sendiri, malah tidak mampu mencipta haiwan yang berdaging sekalipun. Jadi jika ditanya, siapakah yang mencipta makhluk berakal dan makhluk tidak berakal yang mempunyai jasad hidup, hanya ada dua kemungkinan utama yang boleh diterima akal. Satu, ada kuasa besar yang dikenali sebagai Allah, Tuhan yang Maha Mencipta.